hao, Waalaikum. Kopi Busian. Saya Putri Dan saya Kaila dalam segmen Vista TV PSN. Nah Putri, sekarang kita dekat mana nih? Sekarang nih kita di Ujada Kawangan sedang menyambut Hari Guru tahun ini. Oh, Sekarang mari kita membual beberapa orang sempena Hari Guru tahun ini. Ustadz, apakah yang menginspirasi Ustadz untuk menjadi seorang guru? Antara faktor yang menjadi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang guru ialah saya ingin menyumbangkan sumbangan kepada masyarakat melalui pendidikan. Yang mana saya percaya dengan mendidik dapat melahirkan generasi muda yang berilmu, yang berakhlak dan bertanggungjawab. Oleh itu sebagai seorang guru, saya ingin memainkan peranan saya sebagai seorang guru untuk membimbing dan membentuk masyarakat pada masa yang akan datang. Oke, terima kasih Ustadz. Okey, sama-sama. siapakah guru idola Anda semasa zaman persekolahan? Okey, untuk SMK tahun 1990-an lebih kurang, masa tu tingkatan 1 yang saya ingat Cikgu Arwang kali ya, Cikgu Samad. Masa tu cikgu tu ngajar saya sejarah, dan dalam masa sama untuk tingkatan 1 tu dia jadi guru disiplin. Tu satu tingkatan tu lah, tingkatan 1. Sekian, itu sahaja segmen kami pada hari ini. Bye! Guru bicara, Nabi bicara.